Hai geng, selamat datang sekali lagi ke Area Dome Channel. Kalau belum subscribe, lupa tekan button subscribe dan tekan button loceng kat sebelah dia tu supaya kau tak terlepaskan video seterusnya. Dan jangan lupa like, komen dan share video ni geng. Baik geng, hari ni aku masih di Cameron Highland. Kali ni intro lain macam sikit. Kita buat tepi padang golf. Ni tepi padang golf. Okey geng, hari ni aku nak hiking. Sebenarnya ni dah petang dah ni. Macam aku selalu cakap, aku selalu hiking pagi kan. Jadi hari ni aku hiking petang. Sebab tempat aku nak hiking ni dia bukanlah gunung tapi bukit. Dia mengambil masa 15 ke 20 minit sajalah. Jadi geng, kalau korang nak tahu aku hiking kat mana, korang kena tengok lepas intro ni. Okey, jom. Baik geng, terima kasih kerana masih sudi menonton video aku. Okey geng, macam aku cakap tadi, hari ni aku nak hiking. Aku nak hiking kat satu bukit lah, nama dia Bukit Mentigi. Dan dia berada di Tanah Rata, tak jauh dari sini dan tak tinggi sangat. Jadi aku akan bawa korang lah. Aku dari Berincang, so maknanya aku akan turun ke Tanah Rata lah. Aku akan tunjuk lah jalan daripada Berincang ni, macam mana nak pergi ke Bukit Mentigi tu. Okey, jom kita gerak geng. Okey geng, aku daripada Berincang, aku nak menghala ke Tanah Rata lah. Aku akan ikut jalan shortcut geng. Aku melalui taman sedia. Kita akan melalui padang golf lah sebelah kanan kita ni. Baik geng, kita akan melalui taman sedia. Kita akan melalui kedai-kedai di taman sedia ni lah. Kita akan keluar dari taman sedia, nanti kita akan keluar ke jalan utama. Jalan utama, jalan Tanah Rata Berincang lah. So kita akan keluar balik ke jalan utama. Ke kanan kita pergi Berincang, ke kiri pergi Tanah Rata. So kita pergi Tanah Rata. Jadi geng, cuaca sebenarnya dah hujan rintik-rintik, tapi aku harap tak lebat lah, supaya aku boleh teruskan hiking aku nanti. Okay, sampainya simpang ni, kalau korang tengok, lepas tu ada terminal lah, kita masuk belah kiri menghala ke hospital dan pejabat-pejabat kerajaan yang lain lah. Kita just go straight saja. Kita akan melalui padang awam Tanah Rata di sebelah kiri. Ini dia padang awam Tanah Rata. Okay, lepas korang jalan je straight tadi, korang akan nampak sebelah kanan simpang ke Puncak Arabella. Korang naik je terus simpang ni. Kalau korang tengok signboard kat atas tu ada Puncak Arabella. Kat atas tu Puncak Arabella. So korang ke kiri.
korang akan nampak tangki air ni. Tangki air ni. Korang akan nampak tangki air ni. So kalau korang nampak ada 2 simpang, ada sebelah sana ada jalan banglo. Dia punya signboard jalan banglo. Kita akan mula dari situ lah. Bukan mula dari situ sebenarnya, kita akan jalan kaki sikit. Kita akan mula mendaki dari situ. Sebelum tu kita parking motor. Aku dah parking motor kat sini. Aku minta kebenaran dengan guard tu sekejap. Tadi mula-mula kita berhenti kat sini. Sekarang ni ni yang aku masukkan tadi. Dia ada tangki air kan. Tangki air agihan Puncak Arabella, kalau tak silap tulisan dia. Sebab tulisan dia melengkung, dia ikut bentuk tangki tu. Tadi sebelah sini tak nampak, jadi kau agak-agak je. So dah sampai sini. Kau tengok signboard jalan banglo tu. Signboard jalan banglo tu. Ni. Ni signboard dia. Terus je ke sana. So ni kawasan perumahan banglo ni sini. Track dia akan ada belah kiri tu. Apa korang melalui ni tadi, jalan bawah tadi, ni jalan banglo yang aku cakap tadi. Kat sebelah sinilah dia punya starting point dia. Ada signboard ni semua. Korang boleh tengok Bukit Mentigi, jarak ke puncak lebih kurang 400 meter. Dan ini ada signboard menunjukkan di sini adalah kawasan hutan simpanan kekal lah, bawah negeri Pahang. Jadi kalau korang tengok atas tu ada pagar kan. Kita akan melalui sini, akan ke pagar tu lah. Mula-mula korang akan disajikan dengan getah ni. Sama macam kat Gunung Terbakar tu, getah pipe ni, pipe kuning ni. Sebelum kita melepasi pagar tu. Okey geng, aku lupa nak share dengan korang. Sebenarnya kat puncak Bukit Mentigi tu akan ada satu peninggalan sejarah oleh British dululah. Kalau korang nak tahu apa benda tu, kita kena sampai dulu kat puncak tu, baru kita tahu apa benda yang aku masukkan tu. Okey, jom kita teruskan. Lagi sikit nak sampai ke pagar besi ni. Kita dah melepasi pagar besi ni. Ada periuk kera kan. Dia Bukit Mentigi ni, dia akan terus pacak. Pacak sebelum ke atas tu nanti dia akan macam landai sikit. Okay, lepas pacak tadi, ni bagi landai sikit, lepas tu sambung pacak lagi kat atas geng. Ada anjing geng. Ada sekumpulan anjing. Anjing liar. Anjing geng. Anjing tu dalam tu. Biarlah. Tengok geng, besar geng. Periuk kera. Wih. Sebesar genggam aku. Ni ada lagi lah. Lepas tu geng, kalau korang ingat, dalam video Gunung Terbakar aku baru ni dengan Jamji, aku dah tunjuk pencawang ni.
Pencawang ni dah boleh nampak daripada apa? Gunung Terbakar. Ni lah pencawang dia. Ada gunung terbakar. Ada area sana, puncak dia. Kita boleh nampak pencawang dari sini. Pencawang yang sama. So, ini adalah trek dia. Anjing masih lagi atas tu. Lepas ni kita akan masuk laluan ni lah. Laluan yang hutan ni. Ni laluan biasa dulu. Kat situ geng, Gunung Berembun geng. Atas tu Gunung Berembun. Inilah view daripada sini geng. Tak tahulah kejap lagi hujan ke apa ke kan. Sebab tadi dah rintik-rintik. Kalau korang tengok kabut sudah mulai menutupi kawasan ni. Bunga orkid pun ada geng. Bunga orkid ni. Banyaklah kawasan-kawasan macam ni. Jom kita teruskan. Anjing tu masih dalam tu lagi. Sekumpulan anjing. Aku rasa dua kumpulan berbeza kot. Sebab tadi dia orang attack antara satu sama lain. Okay geng, macam ni lah mula-mula. Aku rasa macam dah lama tak ni ya. Orang tak ikut. Aduh, anjing ni. Inilah trek dia. Diorang nak turun ni, tapi sebab aku ada menghalang laluan diorang. Tak apalah, diorang ikut jalan lain. Inilah trek dia geng. Saya dah sampai dah. Ni dia. Puncak Bukit Mentigi. Ni dia geng. Puncak Bukit Mentigi geng. Bunyi guru geng. Okey geng. Inilah dia papan tanda yang disediakan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Pahang. Tahniah, anda telah berjaya sampai di puncak Bukit Mentigi. Dan di sini ketinggian dia adalah 1545 meter daripada aras laut. Dan ni koordinat dia lah. Jadi geng, inilah benda yang aku cakap tadi, yang special tadi. Benda ni lah antara apa cakap tu? Antara jadi tarikan kenapa orang suka hiking di sini. Sebab benda ni. Geng. Baik geng, aku ada buat research sikit pasal benda ni. Benda ni adalah alat pengukur angin yang dibina oleh pihak British pada tahun 1930-an untuk mengkaji corak cuaca dan angin di Cameron Highland. Fungsi utama dia masa era British tu adalah untuk kajian iklim supaya dia boleh merekod kelajuan dan arah angin bagi memahami iklim tanah tinggi. Lepas tu perancangan pertanian. Data angin sangat penting bagi membantu mereka merancang aktiviti pertanian, terutamanya penanaman teh dan sayur-sayuran. Dan dia juga adalah menjadi pusat rehat lah untuk pemulihan kesihatan pegawai kolonial British ketika itu. Memang bersipadu. Bayangkan 1930-an. Sekarang 2026, hampir 100 tahun. 90 tahun lebih lah. Dia besi. Tapi struktur asal dia kita tak tahu macam mana. Adakah kalau kita tengokkan kat sini, dia ada lubang kat tengah ni. Mungkin macam mana keadaan sebenar dia, aku tak berapa pasti. Kita tengok secara dekat pula geng. Ni dia geng. Memang masih tahan geng.
besi geng. Dia macam apa? Macam tempat berpijak dan berpaut pun ada kan. Ni secara close up lah. Ni besi tadi. Dia ada 4 kaki. Yang tinggal setakat ni lah 4 kaki. Kita tak tahu dulu macam mana. Kat tengah ni ada lubang. Macam ni. So masih bertahan dan utuh sampai sekarang. Tapi dah tidak digunakan lah sebab dia tak berfungsi. Dan sekarang ni ada teknologi lebih moden. Jadi kekalkan dia sebagai salah satu sejarah di Cameron Highland. Aku rasa video aku sampai sini saja. Terima kasih sebab sudi menonton video aku. Trip santai aku hiking, solo hiking hari ni seorang-seorang. Sekarang pun dah pukul 5.30 petang. Jadi hujan pun dah mula turun, rintik-rintik geng. Okey, terima kasih kerana sudi menonton sekali lagi. Lepas tu siapa yang belum subscribe tu boleh tekan button subscribe dan tekan button loceng kat sebelah dia tu. Supaya kau takkan terlepas dengan video seterusnya. Jangan lupa like, komen dan share video ni geng. Baik geng, kita jumpa dalam next video. Okey, bye.